ML Autosport. Automat. Okey, sekali ya. In this life I gotta get rich, I can't be broke. I was asking favors and everyone telling me. Okey, hari ni Wak dah sampai di ML Automat di Puchong, yang mana tadi nak tengok-tengok barang je kan. So, kita tengok apa yang Wak tukar. Okey, dekat sini macam-macam brand ada. Seperti brand untuk kereta Mercedes, Audi, dan dia adalah spesialis untuk player-player. So korang boleh datang sini di mana? Di ML Automat. Dalam banyak-banyak ni, dalam gelas ni, Wak nak pilih untuk display ni. Nantikan. Alhamdulillah, kereta pun dah siap pasang, car player. Jom, Wak nak tunjukkan apa yang spesialnya. Mari. Okey, car player pun dah siap pasang. Wak nak dengar lagu Raya. Jom. Menjelang Hari Raya. Yang paling penting, meter dah tukar. Digital guys, cantik guys. 2025 punya Ford Mustang GT Dark Horse. Okey, yang mana korang di luar sana yang ada kereta Audi ke, BMW ke, Mercedes ke, tak kisahlah apa-apa kereta, di ML Automat adalah tempat yang paling heavens untuk kita, dan dia juga spesialis untuk pasangkan semua CarPlay di sini.